Macam mana nak menguruskan pembatalan prapesanan daripada pihak ibu bapa? Pihak kantin perlu meluluskan pembatalan bagi pihak ibu bapa di aplikasi e-kantin. Pihak kantin boleh pergi ke batal pesanan. Dalam permohonan, ini adalah permohonan ibu bapa yang ingin membatalkan prapesanan mereka selepas tarikh tutup prapesanan dibuat. Sebagai contoh, Lily memohon untuk membatalkan makanan nasi ayam Belanda. Pihak kantin boleh untuk meluluskan ataupun tidak pesanan ini. Jika pihak kita ingin meluluskan, klik pada box yang disediakan dan tekan right pada bahagian bawah dan tekan pada ya. Pembatalan pesanan sudah berjaya. Jika pihak kantin tidak ingin meluluskan pembatalan pesanan, pihak kantin boleh tik pada box dan nama pelajar tersebut dan tekan pada pangkah pada bahagian bawah. Ini membuatkan pembatalan pesanan tidak berjaya dibuat oleh pihak ibu bapa.